boleh. Oh. Oh. Ya, go. Mesti ada yang memblok. Ya. So Z6R ni apa? Ada dapat rapat tu. Hijau. Ini peluang yang terbaik. Okay. Bernafas. So kat mana tadi? Dalam jam gila. So motor ni dia agak tinggi. Dia tak okey lah, kaki sampai je. Tapi seat pillion dia agak tinggi lah. Apa tu? So sebabkan motor ni seat agak tinggi, so kalau korang bawa pillion, dia rintangan angin tu memang agak terasa dia punya kekuatannya. Agak kuat lah. Side mirror dia tak ada capang sangat, just nice je. Tank dia aku isi minyak kat tak sampai 20 lah. Tapi kalau ikut kiraan budi tu dia 20 lebih. Tapi kalau ikut actual amount dia tak sampai 20 pun, belas je full tank. Full tank dia aku pakai, aku berulang daripada insya-Allah ke Bukit Jalil, Bukit Jalil pun insya-Allah pergi kerja apa semua, and masih lagi ada 3 bar, range dalam 120 km. Cuma yang masa aku pergi ke Bukit Jalil tu dia bawa laju lah 16, 17 macam tu. Tapi kalau bawa pergi santai, kau bawa kerja macam ni kan, dia bawa kerja bawa 70, 80 macam ni apa, memang jimat gila lah motor Z ni. Z5 ni memang jimat. So kalau korang compare aku, kalau tanya Ninja jimat tak? Ninja Ninja biasa, bagi aku biasa juga.
Ni Ninja 500 so far quite jimat lah. Cuma kalau motor-motor besar ni, kalau korang isi minyak sikit-sikit, memang terasa airnya sangat-sangat laju minyak tu turun. Ini motor ni pergi kerja, ataupun kalau korang yang jenis kerja jauh-jauh, yang ride, memang ride lebih 100 kilo, boleh. Nak ada power lebih sikit tapi budget tight, so this is the bike. Pulas dia ada power lah, dia bukan kosong macam bawa 25 memang kau kena struggle sikit. Oh mati lah. Naik bukit ada senyum. So beginilah keadaan dia puncak alam. Untuk top quite nice, sedap lah. Pulas dia terus ada, dia tak ada delay macam kau bawa 250 lah. Walaupun looks dia macam 250. That's tu yang aku boleh cakap lah. That's how aku rasa tentang motor ni Z5. Potong. Okay guys, so like and subscribe, and I see you guys.
One next video. Ciao.